Maggi kungfu. Kita ada Maggi yang kita dah celur kita masing-masing. Sini ada seafood udah sotong, kemudian ada cili kering, cili merah besar Thailand, kemudian kat sini ada kubis, bumbu kubis, carrot, cili padi, kemudian perencah Maggi. Masuk dalam dulu, kita taruh sedikit telur, perencah Maggi. Baru dia ada rasa Maggi guys. Tepung jagung, bubur minyak nak goreng, baru kita goreng Maggi. Kemudian cili kering kita potong dua, kan? Tuh. Kemudian kita angkat. Nih bentuk kita. Sekarang kita tepi, kita nak buat kuah dia. Kita masukkan air. Air ni air rebusan ayam. Kalau sayur yang keras. Okey, perasa dia sestiram. Ajinomoto sikit, gula sikit, garam sikit, kita sotong, air limau sikit. Ni je perasa dia. So, kemudian kita taruh ni kicap bukit, kicap Golden Mountain. Kalau okey. Minyak bawang putih. Kita dah mendidih macam tu, baru kita taruh ni lauk dia seafood. Macam tu baru kita masukkan sayur yang ni. Kailan, cili padi, cili merah, cili kering. Ada. Okey, apabila dah masak, akhir sekali kita letak sedikit tepung jagung. Tepung jagung sikit jangan banyak. Okey, kemudian baru kita letak telur sikit. Ni. Okey, sekarang kita boleh hidang. Ni Maggi yang kita dah goreng tadi. Kita nak mudah nak makan, kita kena potong. Nampak? Kemudian baru kita taruh sini. Siram di atas Maggi tu, kuah yang kita dah buat tadi. Maggi kungfu taekwondo ni. Okey, kita taruh ni bawang goreng. Okey, inilah dia Maggi kungfu. Jangan lupa follow, like, komen, subscribe. Bye bye. Assalamualaikum.